Assalamualaikum, good morning. So hari ni aku nak share aku punya rutin lah. So pagi-pagi I have been doing this brisk walk lah. So jom kita brisk walk dengan aku untuk aku gain balik aku punya steps lah. Venue hari ni kita dekat stadium MMU. So aku nak tengok berapa banyak step aku boleh buat. The normal dapat 3,000 pun dah fair enough, dah cukup dah. Outdoor walk. Jam pun dah set up, bolehlah kita mula. Baru mula. Okay, ideally untuk aku regain balik aku punya steps lah. And aku pun dah nak masuk kerja dah Julai ni. So nak tak nak kena build up the pace lah. So jom. Pagi-pagi kat MMU ni dengan bunyi burung mendamaikan. Target for today dapat 3,000 step pun dah okey. Halfway there. Ni dah halfway. And ada orang training bola. Ada orang training bola. And this is the stadium. Oh, dekat nak sampai, nak habis. Ada tasik and belakang dia ada trim pokok. Wah, tasik kat tepi tu. Ni ada kan trim pokok. Pokok semalam ribut katanya. Sambung-sambung. Sini ada swimming pool. MMU punya swimming pool. Aku tak tahu lah buka lagi ke tak, ke under maintenance ke apa. Swimming pool pun ada sini dekat dengan stadium. Lap kedua. Ni dia orang ada liga bola sepak yang dia orang training MMU ni. Dah pusingan ketiga ni. Dah berpeluh lah. Wah, ni pun ada. Nak tunjuk. Dia duduk tunggu kat situ. Support, mental support. Cukup 3 round ni dah. Dah terasa kaki ni. Lutut dah terasa ni. Kerja pembersihan sedang berlangsung. Malam kena ribut ni, ya. Cukup dah 1.3 lah. 1.3 kilo lah. Tak daya.
Nanti besok sambung lagi. Seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen and support aku punya journey untuk recovery ni. Bye.